Korang pernah rasa tak korang buat terlalu banyak barang, lepas tu korang tak ada masa nak berhenti untuk relax atau apa-apalah, and then korang rasa dah habis lah, apa pun I tak nak buat dah. Okay, pernah rasa macam ni tak? Day 12 cakap depan kamera. So, kenapa I cakap macam tu? Sebab challenge ni I buat, actually saya nak break saya punya comfort zone daripada cakap depan kamera, and then macam mana nak bercakap tanpa menggunakan skrip. Previously saya buat content, bila saya buat content saya akan plan banyak, dan setiap content saya pun ada skrip, ada hook dia, ada content dia, ada CTA dia. So that's why bila saya buat tu, saya akan satu hari buat banyak and then schedule semua. So saya ada masa untuk rest dan fikir buat content yang lain. But then buat challenge macam ni, sebab challenge macam ni I ada set goal dia and then set criteria dia untuk buat challenge macam ni. So challenge macam ni ialah kriteria dia, kita buat setiap hari and then unscripted, tanpa skrip, kita cakap je lah kat depan kamera, share apa yang I nak share. Okay, sebab macam ni, setiap hari punya aktiviti macam ni, first time I feel memang burnout. Sebab saya bukan saja buat kat TikTok, saya ada buat kat channel Red Note lah, sebab saya buat dalam bahasa Cina. So I nak try juga dalam bahasa Cina, macam mana saya boleh improve saya punya percakapan, fluency, macam mana saya nak cakap lah. Disebabkan setiap hari I buat konten macam tu tanpa skrip, memang makan banyak masa. Lepas tu saya punya energy level pun setiap hari drain. Tak ada masa untuk saya bernafas lah untuk buat konten fresh. Okay, mungkin saya tak tahu teknik macam mana, I belum belajar macam mana nak buat challenge ni without burnout. Okay, so ada banyak challenge macam ni, 30 hari buat konten non-stop. I pernah tengok dalam tengah challenge dia orang pun feel macam ni. So hari ni saya kena lah, feel burnout ni agak serius lah. Okay, tapi saya tak akan stop buat, saya masih akan buat konten. Okay, I akan masih continue challenge ni sampai day 30, and then saya akan buat satu compilation setiap hari untuk day 1 sampai day 30 lah, apa feeling I buat. Okay, so kalau korang ada follow saya sampai hari ni, okay, thank you. Walaupun saya feel burnout, tapi saya akan masih buat challenge untuk next day semua. Saya akan regenerate saya punya energy lah. Okay, so saya punya sharing sampai hari ni lah. Okay, kita jumpa esok. Bye.